Jadi kalau saya tanya boleh tak kalau saya tahu macam mana terbentuknya bangunan pada awal-awal kejadian sejarah penubuhan dia dari sini. Sejarah penubuhan seni ke kerajaan ini terbentuk sudah nak mewujudkan balai seni lukis lah. Ini di Kelantan ni kita kena dan mewujudkan balai seni lukis kan. Kalau setahu kami asalnya balai seni ni dia sekali dengan museum, betul? Dia buat tak kira museum Tapi diasingkan galeri dia khusus untuk seni lukisan dan termasuklah seni lain lah macam arca pun. Tapi setakat yang kita tengok ni dia seni lukis Ialah setakat lah. Tapi ada lah. Tapi ada arca pun dia masuk negeri ke community. Macam sculpture buat juga lah. Soalan kedua pula saya nak tahu sebenarnya balai seni lukis ni kan siapa target utama awak nak mari melawat bila balai seni ni, target market dia? Ikut kata termasuk dah kita dah Semua tak kira lah pelancong asing tu, pelancong daripada orang luar lah. Maksud pelancong tempatan sendiri pun tu target kita lah. Maupun pelajar-pelajar sekolah. Kadang-kadang pelajar sekolah pun tak banyak bagi. Biasa rombongan. Target market tu Semua golongan. Seperti yang paling istimewanya untuk penggemar seni ya. Penggemar seni lukisan. Mal. dalam WhatsApp tarikan kat sini untuk apakah jenis pameran ataupun program yang biasa dilakukan kat sini? Banyak lah. Program biasa pameran di Balai Seni Lukis ni dia berkaitan dengan tema. Ada tu tema juga kita buat pameran. Tema apa ada? Contoh kalau pameran tu melibatkan lukisan kedai masjid, kita lukis ni aktif buat lukisan je. Oh, dia tukar. Dia tukar. Dan ada juga pameran solo daripada pelukis mana juga. Adakah terdapat kolaborasi antara kesempatan dengan institusi buatan kita? Memang ada. Seni sendirilah balai seni. Betul. Aku lagi sini. Siapa yang nak cakap dulu? Tapi bagi dapat yang selalu jaga sini. Macam mana kita nak bagi pelanggan yang datang tu dia repeat untuk datang. Tanya tarik contoh balik. Kalau usahakan hanya mendedahkan karya-karya seni daripada hasil karya seni lah. Kalau tunggu dia berjiwa seni, dia tentu dia akan datang lagi. Ada pengunjung yang tidak jiwa seni itu Saya datang. Target kamu untuk yang peminat seni. peminat seni. Tapi kalau museum sebenarnya dia sebenarnya bukan satu semua golongan lah. Ibu adik untuk mendedahkan hasil seni. Tidak artis lah, hasil seni. Soalan seterusnya, apakah strategi pemasaran? Ada tak strategi pemasaran yang digunakan untuk promote balai seni secara spesifik? Media sosial, Media sosial contohnya IG, TikTok, untuk promotekan event-event ataupun. ya betul. Soalan yang seterusnya adalah selain daripada IG dan Facebook ataupun lain TikTok ke, ada tak website ke ataupun benda lain yang spesifik untuk balai seni? Kalau website tu museum yang di bawah museum buat museum
peringatan macamnya Musa Perang, misalnya Istiadat, Baris Lukis Kelantan. Okay. Macam balai seni ni dia ada tak bekerjasama dengan mana-mana agensi lah, macam agensi tempatan ke untuk mempromosikan tempat ni? Macam itu, macam agensi panjangan, Hilita, lepas tu tak AMK tu. Oh, dia Universiti AMK. Okey, pada macam pendapat tuan lah, macam mana secara untuk mengembangkan lagi potensi tempat ni untuk dia dibangunkan dan menarik lagi ramai minat orang luar untuk datang ke tempat ni? Ni pendapat peribadi. Tak, bukan peribadi. Mana museum sekarang dalam proses untuk memajukan lagi lah Baris Lukis ni. Jadi kita berpindah pada nanti di tapak baru lah di Baris Lukis. Perancangan barunya Dah ada dah, tapak dah ada dah. berpindah lah macam ni. Ni sementara je ni. Sementara lah. Maksudnya tempat tu akan lebih luas lagi lah. Lebih luas lagi, mungkin So lebih banyak lah pameran seni lukisan yang di dalam tu. lagi besar program dia. Soalan last kan. Ada visi ataupun perancangan masa depan Balai Seni Lukis untuk 5 tahun akan datang? Visi tadi dia tu, mungkin tadi juga. Banyak juga kita ada. Visi kita nak mengembangkan lagi. Contohnya hanya untuk lukisan saja. Contohnya acar dan Dah fokus pada kisah lah. Benda-benda lain, benda-benda menarik lagi. Sebab bagi kita orang tengok itu sepanjang pameran, geng UMK Maya itu antara terbaik. Sebab lain daripada lain. Lain daripada lain. Sebab geng orang, you student kan. Jadi nak bandingkan dengan lukis-lukis nama ni, dia orang ni mungkin cara ni je lah. Faham tak? Jadi dia orang mari tu dengan cara hak sesuatu yang kita pada Yang baru. yang luar biasa kita tengok. Betul lah. Ada inovasi dia. Hasil sendiri. Ada pihak pengurusan nak bercadang nak naik taraf kemudahan atau nak tambah aktiviti. Ni dah ada. Sebab kita mesti ada aktiviti, kita ada banquet, kita ada seminar, kita ada macam demonstrasi. kalau seminar tu semua akan di-update dekat ni lah, social media lah. Macam mana sambutan dia tu? Sambutan ni kita kena buat dalam TikTok cik, boleh buka lah. Kita tengok program kita buat. Kita bersama dengan Balai Seni Negara. Okey, banyak soalan ni mesti sensitif sikit, tapi kita tanyakan jugalah. Kalau kita tahu di Kelantan kan mungkin lebih kepada Islamik kan, jadinya acah-acah yang berbentuk figura selalunya akan jadi isu juga. Spesifik contoh macam Cik Siti Wakembang contohnya kan, nama acah berbentuk manusia, jadinya adakah itu akan menjadi isu kalau nak dipamerkan dalam balai seni ataupun okey je sebenarnya? Macam kita di pameran itu dia ada tulis panduan itu tak digunakan macam wanita, bantu. Ada di panduannya lah. Di darat sebenarnya tak pernah ada acara bersifatkan manusia. Cuma buat wanita orang Vietnam Biarnya seksi. Nampak dia punya jadi kita teruskan ni kan? Kita teruskan juga. Sebab tak ada masalah sangat. Dia tak besar sangat. Saya teruskan. Terima kasih. Terima kasih. Itu sedikit soalan. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.